Janin. Itu. Okey. Lepas tu selalu mimpi apa lagi ya? Jatuh daripada bukit tinggi lah. Okey. Saka. Lepas tu perubat dekat mana dah hilang. Sampai dia tak pernah mimpi dah. Tapi tak ada mimpi. Tapi saka tu ada. Okey, kita ambil bukti Kenapa tak ada? Saya ambil bukti dulu. Kenapa saya cakap saka tu ada? Bila saya minta nama tadi, saya senawa. Confirm saka masih ada lagi. Okey. Siapa nama? Siti Suhaida binti Kamaria. Okey, sekejap Cuba jalan sampai ujung tu. Rasa badan Okey. Patah balik. Duduk sana. Okey. Kejap Saka saja. Saka kau keluar, duduk tepi tu. Keluar Sam. Saka saja. Jin saka keluar. Keluar. Masa? Berdebar. Okey. Pikiran lapang nak? Ada dengan nak? Sekarang ni. Tadi rasa macam hidup memikir, takut. Ini dah rasa lega kan? Berdebar ni ada lagi lah. Tapi ada rasa lega kan? Okey, cuba jalan. Rasa. Apa rasa badan tu? Ada dengan nak? Ada dengan sikit Ada dengan sikit Ada rasa dengan sikit Okey. Saka, masuk dik. Masuk. Letih. Cakap dah buang saka. Kenapa saka ada? Bukti. Nampak? Sini rasa kan? Sebelum, sesudah, masuk balik. Rasa badan kau kan? Rasa letih je. Nampak? Okey. Satu saka, satu gerd iriti. Ambil air sejuk tu minum. Sejuk tu yang sejuk. Sini sejuk je. Bebaslah kamu, merdekalah kamu, syurgalah kamu, dunia dan akhirat, zahir dan batin, dan segala bala bencana penyakit yang kamu hadapi selama ini dah lekat dah. 5,000 kena bayar. Kata saya masuk dengan balik. Ha 5,000. Sebelum ni dia macam saya tu rasa penat sikit lah. Ni elok sikit lah. Elok sikit lah. Okey, saya masuk balik ni semua ya. Ya? Kau tim 5,000. Boleh? Kalau ada apa tu tu? Kalau ngomeh ke Pak Sia, tim. Macam ni copek suruh ulang ya. Okey, cuba jalan. Berasa? Lagi ringan. Ringan sikit badan. Tadi dah ringan rasa kan? Ini lagi ringan. Macam jalan pun tak rasa macam berat lah bawa badan. Tak ada boleh dah. Yang tu Tak. macam okey. Okey dah normal. Bukan spek memang lah yang tak nampak. Wah, tak nampak ni. Cuba minum air. Ambil lah. Minum air. Rasa. Bolong pun tak air tu sampai ke perut. La. Ui. Sampai sini ya. Sampai ke perut dah kan? Sajuk kan? Laju ke tidak dia sampai kat sini. Sekarang?
Sekat-sekat. Ni. Okey. Okey. Ke rasa kopi tu rasa mak sadap nikmat Tak berani minum kopi yo. Takut. Takut. Minum. Kalau kau sakit berkedok aku hantar hospital yo. Saya tak mau tapi settle dia dulu lah. Sebab orang perempuan ni dia pelik sikit kan dia punya ni. Pemikirannya 10 tahun depan. Anda tak minum gula 2 tahun 3 tahun tak Lepas minum ni minum balon. Takut. Raya dia tak raya. Tak makan. Tak makan. Makan. 4 lomang tahun. Tak makan. Balon lepas ni. Siap. Kau jangan jatuh standard Tok Alam. Dan sini tak dapat pantang. Petang tak makan. Lepas ni balon. Itu nasi goreng bodoh tu. Kau makan. Ambil ni makan nasi goreng tu. Nasi goreng bodoh pedas tu. Masih pedas tak nak? Makan. Makan. Okey makan. Tak. Pelan tangan tu kan kau ambil kan. Aja bahal. Kau masuk kawasan rumah Tok Alam ni. Semua hak-hak dalam batang tubuh semua hak Tok Alam. Ni bahal. Ni ugut ni. Makan. Makan pun kena ugut tak? Kau rasa serap tak? Sedap. Sedap tapi pedas. Allah dam dan kifarah ke atas diri kamu. Maka terbatallah segala penyakit yang ada di dalam batang tubuh kamu. Maka surgalah kamu, merdekalah kamu. Berlitak dia jadi macam gelisah sikit. Ni? Dah sedap. Ada badan dah mula macam rasa nak berpeluh kan? Mana sistem darah kau dia jalan?